Pernah tak masa tengah syok main game, anda tiba-tiba berhenti dan terfikir? Macam mana diorang buat benda ni best gila? Apa sebenarnya rahsia di sebalik permainan video yang hebat? Nah, hari ni kita akan bongkar semua tu. Bersedia untuk tengok apa yang ada di sebalik tabel sebab kita akan bedah seni dan juga sains reka bentuk permainan. Okey, jom kita mula dengan soalan paling asas sekali. Apa sebenarnya maksud mereka bentuk sebuah permainan? Sebab ia bukan setakat pasal buat sesuatu yang seronok. Percayalah, proses dia jauh lebih dalam, lebih terancang dan jauh lebih kompleks daripada itu. Ini dia kunci pertama untuk faham mereka bentuk permainan. Seorang pereka tak boleh cipta keseronokan secara terus. Sebaliknya, tugas diorang adalah untuk membina satu macam taman permainan di mana kita sebagai pemain boleh cari sendiri keseronokan dan makna kita. Maksudnya macam ni, mereka tak bagi kita pengalaman yang dah siap dibungkus. Sebaliknya, mereka bina satu konteks, satu dunia yang lengkap dengan peraturan dan matlamatnya sendiri. Lepas tu, diorang undur diri sikit dan biarkan kita sebagai pemain yang cipta cerita dan makna kita sendiri dalam dunia tu. Dan inilah yang pakar panggil masalah reka bentuk peringkat kedua. Fikirkan macam ni, mereka hanya boleh kawal benda yang direct, peraturan permainan, macam mana watak bergerak, apa fungsi setiap butang. Tapi pengalaman sebenar kita, rasa seronok, geram, puas bila menang, semua itu adalah hasil yang tak langsung. Ia muncul bila kita berinteraksi dengan peraturan yang diorang dah cipta. Jadi, apa matlamat akhir dia? Iaitu untuk mencipta permainan yang bermakna. Ini adalah saat ajaib bila setiap tindakan yang anda ambil tu rasa penting. Bila setiap keputusan ada akibat yang jelas dan akibat tu pula ada kaitan dengan dunia permainan yang lebih besar. Masa itulah sesebuah permainan tu jadi lebih dari sekadar hiburan. Habis tu, siapa sebenarnya dalang di sebalik semua ni? Jawapannya, mereka bentuk permainan. Cuba bayangkan, diorang ni bukan sekadar pencipta, tapi lebih kepada arkitek pengalaman, pengarah kepada dunia maya yang kita diami masa bermain. Jadi kalau macam tu, apa skill paling penting untuk seorang pereka? Bukan programming, bukan seni, tapi empathy. Keupayaan untuk meramal dan faham apa yang pemain akan fikir, rasa dan buat pada setiap saat. Sebelum satu baris kod pun ditulis, diorang kena mampu untuk masuk dalam kepala kita sebagai pemain. Memang betul, seorang pereka ni buat macam-macam kerja. Tapi kena ingat, reka bentuk permainan ni kerja berpasukan. Dari artis yang melukis dunia, sampai ke penguji yang cari segala kelemahan, setiap orang yang buat keputusan tentang cara permainan berfungsi, sebenarnya adalah sebahagian daripada proses reka bentuk. Okey, kita dah kenal pereka dia, sekarang jom kita bedah siasat hasil kerja diorang pula. Apa benda sebenarnya dari segi teknikal yang buat sesuatu tu jadi sebuah permainan? Ini adalah asas untuk faham semua benda lain lepas ni. Kalau kita nak ringkaskan betul-betul, sebuah permainan tu perlukan 3 benda ni je. Pertama, mesti ada orang nak main. Kedua, mesti ada peraturan untuk bagi struktur. Dan ketiga, mesti ada matlamat atau objektif yang jelas, kan? Okey, itu yang simple. Kalau nak definisi yang lebih formal sikit, ini dia. Perkataan penting kat sini ialah sistem, konflik buatan dan keputusan yang boleh diukur. Permainan ni mewujudkan cabaran dalam satu persekitaran yang terkawal dan pada akhirnya, mesti ada cara untuk kita tahu kita menang ke, kalah ke atau sekurang-kurangnya sejauh mana prestasi kita. Okey, definisi formal dah ada. Tapi di sebalik definisi tu ada sistem-sistem halimunan yang betul-betul menghidupkan sesebuah permainan. Jom kita selami enjin yang bekerja kat belakang tabir ni. Semuanya bermula dengan sesuatu yang nampak simple. Satu set peraturan yang jelas dan kemas. Cuba fikirkan catur. Setiap buah catur tu ada cara gerak yang sangat spesifik dan senang je nak belajar, kan? Tapi daripada peraturan yang mudah tadi lagi, lahirnya kerumitan yang tak ada had. Peraturan yang simple tak semestinya menghasilkan permainan yang ringkas. Sebaliknya, ia buka pintu kepada berjuta-juta strategi dan kemungkinan yang pereka sendiri pun mungkin tak pernah jangkakan. Fenomena ajaib ni, kita panggil dia kemunculan atau dalam bahasa Inggeris, emergence. Inilah saat bila pemain guna peraturan yang ada dengan cara yang kreatif, cara yang pereka sendiri tak pernah terfikir. Contoh paling best, Minecraft. Pemain guna blok-blok asas untuk bina mesin-mesin yang super kompleks, benda yang tak pernah pun dirancang secara spesifik oleh pencipta permainan tu. Jadi macam mana pereka nak analisis kerja diorang? Biasanya, diorang akan tengok melalui 3 kanta berbeza. 1. Peraturan, iaitu logik dan struktur permainan tu. 2. Permainan, iaitu pengalaman emosi dan mental kita sebagai pemain. Dan 3. Budaya, iaitu macam mana permainan tu berinteraksi dengan dunia luar. Okey, dari gambaran besar tadi, sekarang kita zoom in.
betul-betul masuk ke butiran paling kecil. Apa yang bezakan permainan yang bagus dengan permainan yang jadi legenda? Selalunya, jawapan dia terletak pada pengalaman mikro kita dari saat ke saat. Inilah dia, interactivity. Inilah sifat trust yang ada pada permainan. Tak macam filem atau buku yang mana kita cuma jadi penonton pasif, permainan ni perlukan kita terlibat. Keupayaan kita untuk buat keputusan yang bagi kesan pada dunia maya, itulah intipati sebenar pengalaman bermain. Dan asas kepada semua interaktiviti ni ialah satu gelung yang sangat ringkas. Anda buat sesuatu, permainan bagi respon. Setiap kali anda tekan butang untuk lompat dan watak anda melompat, anda sebenarnya tengah melengkapkan gelung ni. Permainan yang hebat akan buat setiap gelung ni rasa sangat responsif dan memuaskan. Bila beribu-ribu gelung interaktif ni digabungkan, saat demi saat, ia akan cipta sesuatu yang kita panggil sensasi permainan atau game feel. Ia bukan benda yang kita nampak, tapi benda yang kita rasa. Macam rasa berat lompatan Mario yang sempurna atau impak setiap tumbukan dalam permainan pertarungan. Ia adalah sensasi fizikal yang puas bila kita kawal sesuatu di skrin. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu cabaran kecil. Lain kali bila korang main game, tak kisahlah game apa pun, cuba lihat lebih dari sekadar grafik yang cantik. Cuba rasakan sistem yang tengah berjalan di belakang tabir. Boleh tak korang kesan peraturan-peraturan halimunan yang dah direka dengan teliti untuk membentuk setiap tindakan dan emosi anda? Sebab di situlah letaknya seni dan sains sebenar reka bentuk permainan.